tiap-tiap benda buruk yang kita kongsi yang berbentuk fitnah, yang memecah belahkan keluarga orang, yang memalukan orang, menjatuhkan maruah orang, ingat, benda itu akan kembali ke dalam keluarga dan diri kita. Yang ni kaedah hidup. Kaedah hidup ni kena hadam, tak lari seinci pun. 10 kali kamu masukkan kegembiraan dalam hati orang, Allah pencipta alam ni akan bayar balik 10 kali, Islam ataupun tidak Islam. Yang ni orang panggil kanun alam ini, peraturan alam ini. Yang Islam pun dapat, yang tak Islam pun dapat. Hati-hati. Kita share benda aib orang, penjatuh maruah dia, 1000 orang tengok, 1000. Maka 1000 aib sedang menanti di hadapan pintu rumah tangga kamu nanti, yang akan dibongkar oleh Allah. Teruk tak masyarakat hari ni? Teruk. Tak kira kawan ni share, kawan ni sebar, tak kira aib siapa, semua pakai kongsi. Lepas tu apa jadi? Kekeliruan